Jangan buat. Tolong aku, tolong aku, betul-betul aku minta maaf. Tolong jangan. Tak perlu kau nak minta maaf dekat aku, Bekabut. Sekarang sudah masanya kau tengok apa yang kau berlaku kat kau, Bekabut. Weh, jangan. Ambil kau, Bekabut. Padan muka kau. Siapa suruh lagi kau bercari onar dengan aku kan? Tapi kenapa aku buat macam itu kat dia? Memang apa salah dia kat aku? Tak apalah, biarlah. Dia dah pengsan dah pun. Sekarang aku nak larikan diri daripada dia. Aku tak nak siapa-siapa pun tahu kalau aku buat macam gini kat dia. Sebelum ada orang tahu aku buat macam gini kat dia, lebih baik aku larikan diri dulu. Lebih baik aku selamatkan diri dulu. Aku nak biarkan dia kat sini. Bekabut, tunggu aku. Kejap lagi aku sampai. Aduh, penatnya. Aduh, penat je, ya Allah. Penat aku lari, ya Allah. Ini ke rumah dia, aduh. Jauh betul sampai dekat dalam hutan. Betul-betul lah Bekabut ni bagi lokasi rumah jauh betul sampai dekat dalam hutan. Seriously, ini ke rumah dia. Aduh, penat. Ini betul ke rumah dia ni. Dan apa pintu dia terbuka ni? Siapa yang masuk kat dalam? Dia seorang je ke? Pelik, tak apalah. Aku masuk dalam dulu, aku tengok apa. Bekabut, aku dah. Bekabut! Bekabut, bertahanlah Bekabut. Sekejap lagi kita orang akan bawa engkau ke hospital, Bekabut. Bertahanlah. Aduh, macam mana dengan Bekabut aku risaulah dekat dalam. Aduh, aku harap Bekabut baik-baik je lah. Aduh, hai. Macam mana aku harap dia baik-baik je lah kat dalam. Nurse, saya nak tanya, kawan saya kat dalam baik-baik je ke? Berapa minit lagi saya boleh masuk dekat dalam, nurse? Wak Masa Skylar, awak tak boleh masuk dekat dalam bilik emergency dulu sebab kawan awak tak boleh cek. Jadi buat masa sekarang awak tu dulu dekat luar. Nanti kalau doktor maklumkan saya untuk awak masuk ke dalam bilik emergency, saya akan maklumkan dekat awak balik, okey? Buat masa sekarang awak sabar, tunggu dekat luar dulu, okey? Buat tenang.
Berkabut, aku datang. Ha? Siapa kau? Oh, kau rupanya. Ha? Dah datang dah kau, Erzo. Macam mana kau tahu nama aku? Entah, aku main teka aja. Dan ada benda aku nak cakap dengan kau sebenarnya, Erzo. Apa? Kau cakap je lah. Apa benda yang kau nak cakapkan sangat? Aku rasa aku tak ada salah apa-apa pun. Tapi kau kenapa kat sini? Aku kat sini sebab kawan aku sakit. Kalau kau datang sini sebab kau nak tanya kat aku, lebih baik tak payah. Aish, iyalah. Habis apa yang kau nak cakapkan sangat tadi tu? Aku nak bagi tahu kau, berkabut masuk hospital sebab engkau kan? Engkau pukul dia sampai dia pengsan kan? Betul tak, Erzo, apa yang aku cakap ni? Tak, mana ada. Aku tak ada jumpa dia pun. Engkau nak salahkan aku, tiba-tiba nak tuduh aku, dah kenapa? Aduh, sakit bahu aku lah. Tak, aku heran je lah. Jumpa orang salah tapi tak nak mengaku salah sampai buat member dia sendiri masuk hospital. Kau jangan mentang-mentang engkau kawannya berkabut, engkau boleh buat lena tuduh aku. Aku tak tuduh kau, tapi hakikatnya memang betul kan kau buat. Lebih baik kau mengaku je lah, Erzo, daripada kau diam diri nanti jadi masalah tau. Aku dah kata aku tak buat. Engkau ni kenapa tak percaya kat aku? Bukan aku tak percaya, tapi kalau orang dah salah macam gitulah. Bukan kata pernah dia tu salah. Kau ni kan Mikael, kalau kau kena dengan aku. Ya, kepada kawan berkabut, boleh masuk dalam ruang emergency sekarang. Berkabutnya dah sedar. Ha?